Kali ni kita dah buat salib bedak pakai loose powder Okaya. Jom. Awalnya, okay, ambil satu dulu. Satu. Calik bedak dengan orang yang September ni kena survive 3 pesta buku tapi masih sempat buat lawak. Tak ada hati. Tak. Ambil kertas. Ada budak dah. Calik bedak dekat orang yang paling banyak hadiah masa tengah buat kerja. Kalau jatuh gana? Dia kena calik diri. Okey. Ambil calik diri. Mana Diki? Okey, ambil kertas lain. Calik bedak dengan orang yang boleh ingat benda 5 tahun lepas tapi lupa benda yang baru diberitahu 5 minit lepas. Mana? Okey. Okey pula. Calik bedak dengan orang yang kalau dah lapar semua benda nampak salah. Calik ke dia? Oh, calik ke dia. Dia ingat. Calik bedak dekat orang yang baru habis satu meeting lain pula menunggu. Tak ya? Macam orang yang sama lah. Hilang dah tak ni. Okey, lain pula. Macam mahal ni. Calik bedak dengan orang yang suka cakap aku okey walaupun muka dah tak okey. Siapa? Ada kena pasal buku. Okey, ambil baru. Calik bedak dekat orang yang nampak tenang padahal otak dah loading 99%. Sửa lại pelik ni. Siapa? Ambil calik ni. Calik ni. Okey, ambil lain pula. Calik bedak dengan orang yang phone sentiasa 1% tapi tak pernah belajar. Gila.